Sebuah crossover baru saja dilancarkan di Malaysia bernama Subaru Crosstrek dengan harga kereta bernilai RM190,788 Malaysia. Nama XV tidak lagi digunakan di pasaran Malaysia, kini digantikan dengan nama Crosstrek. Jom kita lihat dengan lebih terperinci. Subaru Crosstrek atau nama penuhnya untuk pasaran Malaysia Subaru Crosstrek 2.0 ISI Sight telah pun dilancarkan di Malaysia dalam satu varian sahaja, iaitu varian 2.0 ISI Sight. Model generasi ketiga ini menggantikan generasi kedua yang terdahulu bernama Subaru XV yang dilancarkan pada bulan Disember 2021. Kenapa nama model berubah dari XV ke Crosstrek? Sebenarnya sewaktu model ini pertama kali dilancarkan, ia dinamakan sebagai Subaru XV Crosstrek untuk pasaran Amerika dan Kanada. Manakala di pasaran global selebihnya cuma mengekalkan nama XV. Sekarang model XV ini tidak lagi mengekalkan nama XV, hanya dikenali sebagai Subaru Crosstrek untuk kesemua pasaran. Bukan itu sahaja, perubahan yang besar untuk Subaru Crosstrek di Malaysia, ia kini dijual sebagai unit import sepenuhnya atau CBU dari Jepun, bukan lagi sebagai unit CKD seperti generasi yang sebelum ini. Bagi generasi yang ketiga ini, Subaru Crosstrek dibina atas Subaru Global Platform, sebuah platform yang dikongsi oleh model-model Subaru yang lain seperti Subaru Impreza, Subaru Levorg dan juga Subaru WRX. Sebenarnya Subaru Crosstrek ini adalah model lifted up dari Subaru Impreza hatchback, seperti penambahan body cladding plastik berwarna hitam di fender roda dan bumper depan dan belakang. Dari segi dimensi, ia tidaklah jauh berbeza dari generasi yang sebelum ini, hanya 15mm lebih panjang dan 40mm lebih rendah. Kelebaran dan juga ukuran wheelbase kekal sama, begitu juga dengan ukuran ground clearance. Sistem gantungan ia juga kekal sama, di bahagian depan jenis McPherson Strut, manakala di bahagian belakang jenis Double Wishbone. Mulai di bahagian depan, terdapat grill berbentuk hexagon berwarna hitam matte dipandangkan dengan trim berbentuk C di bahagian lampu kabus, menghasilkan muka depan yang agresif atau bold. Lampu depan adalah jenis LED bersama DRL dan juga mempunyai motif C. Baharu untuk Subaru Crosstrek, kini ada LED cornering lamps sebagai sokongan kepada steering responsive headlights, memberikan cahaya yang luas semasa membuat pusingan steering wheel. Pada bahagian sisi, terdapat kamera di cermin sisi dan ia juga dilipat secara bermotor. Di bahagian bumbung terdapat sunroof yang mempunyai fungsi tilt dan slide dan juga roof rail. Pintu kereta ada ciri keyless entry. Saiz tayar adalah sama bagi keempat-empat sudut bersaiz 225/55/18 dari Falcon model ZX ZE001AS. Manakala rimnya pula bersaiz 18 inci bercorak dual tone terbat. Di bahagian belakang terdapat roof spoiler dan lampu belakang jenis LED dengan motif C dan lampu kabus belakang jenis LED. Subaru Crosstrek dilengkapi dengan enjin yang sama seperti generasi yang sebelum ini, iaitu enjin boxer bersaiz 2 liter yang menjana 156 PS dan 196 Nm torque. Transmisi ia pula adalah jenis Lineartronic CVT yang mempunyai ciri 8 speed manual mode berserta pedal shifter. Unik pada jenama Subaru ialah sistem all-wheel drive symmetrical dilengkapi dengan ciri dual function X mode, membolehkan Subaru Crosstrek untuk panduan off-road, sama ada snow/dirt ataupun deep snow/mud. Terdapat juga ciri SI Drive, membolehkan pemandu untuk memilih respon enjin yang lebih cekap atau lebih intelijen, di mana ia adapt secara auto berpandukan cara pemanduan pemandu. Dari segi dalaman pula, ia cukup kemas, mempunyai ciri-ciri utilitarian tetapi selesa. Di tengah dashboard terletaknya infotainment touchscreen bersaiz 11.6 inci secara menegak, sama seperti model-model Subaru terkini yang lain. Terdapat juga ciri wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Pada bahagian bawah skrin tengah ada port USB jenis A dan C serta pad wireless charger. Penghawa dingin ia pula jenis dual zone dan boleh dioperasi secara automatik mengikut suhu yang dipilih. Di bahagian atas terdapat sunroof yang disebut tadi, mempunyai ciri tilt and slide menggunakan Swiss, tetapi sunshade ia pula hanya boleh digerak secara manual. Seat pemandu mempunyai pelarasan bermotor 10 hala termasuk lambar, manakala seat penumpang hadapan mempunyai pelarasan secara manual 4 hala. Material seat adalah jenis leather sepenuhnya berwarna hitam. Di bahagian belakang ada juga port USB jenis A dan C tetapi tidak dilengkapi dengan corong angin untuk penumpang belakang. Ruangan boot pula bersaiz 261 liter, boleh dibesarkan kepada 1261 liter apabila seat belakang dilipatkan sepenuhnya. Seat belakang boleh dilipat secara 60-40. Terdapat tonneau cover dan juga tayar spare di bawah lantai boot. Ada juga butang power tailgate bagi mengaktifkan fungsi power tailgate. Seperti yang tertera pada nama penuhnya, Subaru Crosstrek dilengkapi dengan sistem keselamatan EyeSight 4.0. Antara ciri-ciri assistance untuk pemandu adalah seperti berikut. Dipandangkan pula dengan ciri-ciri keselamatan seperti yang berikut.
Subaru Crosstrek 2.0 ISI Sight dijual di Malaysia bernilai RM190,788 Malaysia dan ia didatangi dengan waranti kereta selama 5 tahun atau 100,000 km yang mana datang dahulu. Baik, itu sahaja yang kami dapat berkongsi dengan anda tentang Subaru Crosstrek. Semoga info yang kami kongsikan ini dapat membantu anda membuat pilihan yang tepat. Macam biasa, jika anda suka dengan video ini, sila like, share dan subscribe pada channel kami. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang.